Hai, sekarang ni kita berada di teratak Mak Su dengan Pak Su, Simpang 4 Perlis. Korang tengok, cantik kan? Cantik kan? Okay, kejap. Cantik kan? Cantik gila waktu senja. Seluas saujana, mata memandang. Cantiknya. Bye. Orang tu ni dia taburkan baja dekat sawah padi tu. Cantik kan? Tak ciptaan Allah. Tak Besar ke terannya? Tak kecil. Cantik gila. Macam tak ke? Subhanallah. Cakap apa? Subhanallah. Kita dekat mana bang? Kampung Wai, Kampung Warna-Warni. Kampung Warna-Warni. Kenapa warna-warni? Sebab dia warna-warni lah. Macam kat Melaka kan, Kampung Moten kan. So kata abang ni, ada safe collection point. So kalau ikutkan kata abang ni, Raja Perlis yang sponsor cat-cat rumah ni, so that boleh lah menarik pelancong datang ke kampung ni. Pada masa yang sama boleh increase ekonomi kampung ni. Tadi kita dah berhenti satu checkpoint. Total ada berapa checkpoint bang? Ada 5 checkpoint. So ni sejuk sikit lah cuaca kalau tak panas ke. Sejuk lah sikit cuaca. So sini pun ada SK seberang ramai. Ada sekolah. So kalau kat sini ada jadual ke bila kereta boleh masuk? Bila korang dah biasalah, bagilah laluan. Itulah. Faham. Luar lah. So hari ni kita naik sini. Sebelah kami kenyang je. Baru boleh makan dekat Anjung Keli. So sini abang kata ada cucuk udang viral. So korang boleh datang sini tau. Actually gini nama dia Cole, tuk-tuk bersih Malaysia kan. So abang dia akan bawa kita pusing mengelilingi kampung selama 40 minit dengan kadar bayaran RM30. Untuk banyak Cole. Ada Jambatan Putra. So jambatan ni ada apa? Dia apa? Dia boleh tengok pemandangan-pemandangan. Boleh nampak laut kan. So kami turun lah. Boleh. Tunggu. Banyak motor. Okay. So kita akan naik Jambatan Putra tu untuk tengok seluruh kawasan Kuala Perlis. Banyak kan Cole. Iman nama dia Cole. Kalau kat Thai namanya Tuk-Tuk. So kita akan naik Jambatan Putra. Adik kita ikut sini lah. Sini. Bahaya. Takut licin. Iman. Sini lah. So kita takut licin. Kita akan tengok Jambatan Putra. Warna-warni ya jambatan. Tinggi ya. So ya Allah, aku dah baru lepas operation kaki. So kita bertenang ya anak-anak. Wow, so kita boleh tengok
Apa tu? Kapal. Polis kan? Kapal polis. Kan bukan kapal polis tu, kapal perikanan. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati jangan jatuh. Sebaik hujan. Kalau tak panas. So itu ada kapal. Apa kat penat? Lagi penat dah. Belum apa lagi dah penat. Sini Man, bagi abang tu lalu. Sama. Berhenti lagi kejap. Tenang Man, aku dah penat ni. Ni apa sungai. Muara tiba. Abang tu? Iman ingat ke mana satu kita punya? Cantik ya? Slow. So kita meneruskan perjalanan di Jambatan Putra. Ya adik? Ya abang? Abang happy ke? Naik coleh? Baik abang, baik. Tak happy, kenapa? Alah, kids tu ada kat Ipoh. Kita tengoklah. Yang lain pengen lain, yang tak ada kat Ipoh. Ada yang tu. Apa ke? Macam mana ada Ipoh? Mana ada macam jadi kat Ipoh? Allahu Akbar. Hati-hati ya anak-anak. Wih. Takutnya aku. Man, boy. Iman. Jalan dik, jom. Jom jalan. Jalan. Allah licin. Kamu ni jangan saja cakap dosa. Balik aku tu malam. Jalan. London. Hah? Dekat London. London? Wow. Okey, dah sampai. Baik-baik ya. Jangan Tengah. yang bukan-bukan. Sentiasa jaga keselamatan. Tu namanya tongkang kot. Mami rasa. Dia macam untuk nelayan lah. Tangkap ikan. Baik-baik dek, baik-baik. Orang tu apa? Pancing ikan. Dia ambil bubu ni kot. Video. Video buat TikTok. Buat TikTok. Ha? Ini sungai. Tu buat apa? Perikanan kot. Jabatan tu. Custom, bot custom. Ni bot custom. Dia setiap kat Malaysia, setiap laut dia ada macam orang yang jaga laut lah. Contohnya kalau kat darat ada polis. Kalau dekat laut adalah Jabatan Perikanan, ada custom. Tu ada polis kan. Kenalah jaga, takut diserang musuh. Kalau contoh Thai ke Indonesia nak serang kita, diorang ni datang dululah. Okay. Macam global sumut flotilla tu lah. Faham? Jom. So kita akan pergi balik ke mana? Tahu? Ke abang yang bawa coleh tu. Coleh Kena berhati-hati sikit. Tapi kena berhati-hati lah.
sebab tempatnya macam agak licin. So kita teruskan perjalanan. Ni elektrik ada. Elektrik ada. Pagi. Okay, kita teruskan perjalanan kita ke checkpoint seterusnya. Checkpoint ketiga. Checkpoint ketiga. Pandai man. Dirgahayu tuanku. Oh, kecil je man jalan dia. Kereta lepas? Oh, lepas. Oh, ayam. Ada ayam. Oh, faham. Macam sini ada parking sendiri kan. Mudah. Oh, mudah lah. Parking sini okey Okay. Kampung Hujung Tanjung. Dia macam lebih kurang Kampung Mountain lah. Kampung Mountain pun ditaja oleh dia punya Ketua Menteri. Tak silap saya lah. Tapi Kampung Mountain tu dia macam apa, keliling sungai. Keliling sungai. So that apa, kampung-kampung tepi sungai tu cantik lah. Cantik lah, warna-warni lah. Oh, ada. Selamat datang Laman Lestari. Push bagi apa? Pameran. Pameran. Pameran bagi. Apa buat hiasan lah. Untuk hiasan lah. Wah, sepi. Sepi. Kampung Tengah. Oh, ada ni. Tongkang lah nama dia. Dia perahu ke tongkang ke apa? Orang sini panggil apa? Boat. Boat tu? Boat tuas. Okey, jom. Oh, ada payung atas tu. Apa dia? Sampai checkpoint keempat, dia ada apa? Laman Bunga Raya, Laman Warisan. Oh, ni. Nanti kita akan apa? Turunkan kat sini lah. Turunkan sini dalam 3 So, kita akan abang tadi dia dah turunkan kita. So ni kita kena jalan sendirilah. Man, kita tak gambar saya. Teruskan perjalanan sampai ke rumah apa man? Rumah Dodol. Oh, cantik. Laman Bunga Raya. Teratak Tok namanya. Wow. Wow, ada buai. Basah ke? Sekejap. Okey, dua hang Iman nak laju-laju. Sekejap kita ayun mereka. Jangan Satu, laju. 2, 3. Takut. Adik, pegang abang. Kau jatuh bang. Jangan laju. Kalau buka tu siap Jatuh kat plate macam kat plate jalan laju macam kat playground ni. Tak boleh. Sampai tu. Dah. Takut. Adik? Benda-benda. Adik dah? Belum. Adik belum, man. Adik belum. Laju. Okey, dah. Dah? Ke nak lagi? Ha? Dah. Nak lagi? Hujan dah ni, dik. Okey dah. Kita teruskan perjalanan ke Rumah Dodol. Rumah Dodol, galeri Laman Bunga Raya. Masuk tengok. Oh, siap ada galeri. Siap. Oh, mak siap. Siap. Ish, kamu pijak je air ni, dik.
Tak ada orang tu ya. Ya. Ada babat. Babi. Hesh. Ah. Babi. Hei, adik. Apa yang cakap? Patong ada. Patong. Patong. Payung. Patong. Bukan patung, payung. Ayo adik. Payung adik. Huh? Ish. Memang cakap sempurna je man. Sempurna tak ada, tak buat vlog lagi masa tu. Tapi ni bukanlah sempurna. Kalau kat sempurna tu rumahnya semua atas air lah kan. Ya apa lagi banyak. Apa dia? Dia jalan ni. Tah mana dodol ni? Dia dekat lembut bawah tu ada Rumah sihat. Rumah sihat. rumah tu sihat. Ni apa? Wow. Bayaran masuk laman teratak impian RM1. Oh, nak masuk kena bayar. Bayar berapa? RM1. Ada kolam. Bayar. RM1 je. Yalah, bukannya ada apa pun. Tapi bayarnya dekat mana? Oh, ni Iman. Ni memang ni lah rumah dodol. Rumah tu dia rumah lama. Jana. Basah man. Oi. Dah rosak dah tu dik. Tengok ni dah rosak. Kan? Ada orang. Rosak. Tu abang pun dah terjatuh. Jom. Jom dik. Kita teruskan ke 4. Cari cole abang tadi tu. Alas. Iman cuba cari mana? Mana? Which one? Satu. Ya ke? Jam. Tu. Itu pun boleh jam memang. Oh, jam. Ni apa? Kedai kopi Mak Mara. Tutup kedai kopi lah. Apa orang ni jual? Kuih. Jom, tengok apa dia jual. Untuk pemandu cole sahaja. Jom, jalan. Okey. Oh, ramai shopping. Sini dia jual macam kuih-kuih tradisional. Keropok sayur warna-warni, kuih siput. Ah? Cole. Oh, belacan. Jom man. Tak ada apa pun. Dodol. Tak apa, boleh kasi Hasil IKS. Jom lah. Jom. Mana cole abang tu? Tak ada apa-apa. Iman cakap. Jalan. Amai. Terusnya ialah jalan dik, masuk. Ya. Okey, jam. Ni Negeri Sembilan. Rumah-rumah dia kan? Ni apa? Apa? Kelantan. Kelantan. Dia ikut bendera negeri. Ni Terengganu. Pahang. Ni Perlis. Ni Perak. Ni apa
ada homestay juga Betul ada. Selangor. Selangor. Kau dah sampai kat Jalan Besar lah. Kampung Wai tak pergi dah. Belum? Kampung Wai dia tak pergi dah. Oh, sama jugalah warna-warni. Oh, sama. Banyak dia. View lah. View dah. Dia boleh naik kaya. Kaya. Dia boleh bawa pergi ke dalam terowong tu. Oh, dari sini Kampung Wai dekat dah kan? Dekat dah kan? Kalau kau pula naik simpan ni kan, straight sampai hujung. Oh, nak. Oh, sana. Boleh, kita boleh pergi ke? Tu, dia orang pergi tu ke? Nak kita buat pelancong kat masjid. Oh, masjid. Apa tu simpan kan? Oh, bas. So, kita... Wah, makcik pun ada bawa colek. Ya, ada motor je kan? Oh, ya dia dah connect dengan ni kan? Okay, jom kita banyak. Okay. Bapa dah dahsyat lah. Sampai orang dia depan tu suruh follow. Dahsyat tu. Nampak ke? Oh, babi. Babi. Kereta merah. Kereta belakang, tunjuk kat belakang. Kereta belakang semua follow. Okay. Tu. Kereta depan ni pun takut je. Kereta depan ni pun takut lah. Lepas tu jalan celah ni. Tu. Okay. Okey, Papa dan Iman sedang buat projek untuk menangkap ikan keli. Balik rumah nak makan. Balik rumah nak makan, dia kata. Makan ke ikan keli, Iman? Makan. Yalah tu makan. Nana pernah Apa fungsi batu? untuk nak bagi dalam. dalam Berai. lagi dalam. Dekatlah sikit, Iman. Jenuh Papa nak ni. Sini mana boleh. Dekat sikit, Iman. Mana awak jumpa tali gangsi semuanya? Biasa orang kampung. Papa menunjukkan skill. Skill orang Skill kampung dia. dia masa kecil-kecil. Ni kan dah terjun dah. Kalau terjun dah sampai. Ya. Tenggelam. Jangan kat gedaman. Mana awak nak buat tegak-tegak? Try. Jom. Untuk memancing. Kita memancing. Apa? Adik, kejap. Jom tengok. Mami pun tak pandai, jom. Kejap. Ada makan apa? Tak ada makan apa? Kumpul je. Kumpul je. Tak ada apa-apa. Keropok je. Kenapa?
Awak makan ke ikan? Okey. Jom Dik, meh. Adik, meh. Adik, jom tengok ikan jom. Meh, meh sini. Wah, meh. Dah merajuk lah pula. Nangislah. Pada Mana? Cuba angkat sikit. Dia nak rumput lagi. Biar je. Cuba dia. Tanggal lah. Tentu dia tarik baru ni. Tanggal lah kopok. Dapat tak? hampir nak terdapat. Sekejap. Tadi rasa ke men? Ya. Adik sekejap lagi. Ringan sangat kot. Okay. Hai semua. Okay, so kita tengok apa update terbaru selepas Papa mencari dan mencuba umpan. Tak boleh. Dah, wah jumpa. Wow. Ikan geli weh. Yang dia bunting ke Tiang? Anak dia. Sini lah. Ni. Darah. Ya. Saya lepas balik tau. Bukan. Ni lepas balik kan. Ni pakcik ni bela. Ni pakcik ni bela. Tak boleh. Alah, pakcik ni bela lah ikan. Wah. Dia geli kan. Fish kan. Ni ada pijat. Tapi macam mana saya nak buka? Betul kaya tu. Oh tapi nyawa dia banyak. Ya. Nyawa dia panjang. Habislah kotor kasut. Berumpankan apa? Popcorn. Popcorn saja. So inilah hasil tangkapan ikan Papa dan Iman. tengah makan. Tak adalah Iman sangat. Okay, balik lah sebelum baca. Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita sampai di apa tu? Ratah siput bakar. Ratah siput bakar. Okay. So sekejap. Okay. So actually dia ada lah combo berdua, combo bertiga, combo berempat. Saya agak shell out. So dia ada pilihan macam apa? King crab, chili dan Alaska. Ni Alaska lah. Jangan main dekat tepi. Masuk. So dia ada pelbagai ni lah. Pelbagai pilihan seafood. Sampaikan saya pening jugalah. First korang pilih dulu menu, kemudian bayar kat sini, bayar dekat kaunter. Jom. Bayar kat kaunter. Saya rasa sini tempat yang kata best lah. Tempat viral juga. Tapi viral harapnya sedap lah. Kita baru first time nak merasa dia ada smoothies, milkshake, ada air, pilihan air. Boleh. Awak. Oh ya Allah. Awak. Air tanya nak order macam mana Okay, jom. Lepas tu dia ada ni add on sauce. Jom kita cari tempat. Jom cari tempat, jom. Jom tengok dia orang masak macam mana. Ni. Saya boleh main. Ni apa? Clam buttermilk dengan masak lemak. Masak lemak, itu ikan bakar perlis. Sedap. Okey, jom kita tengok.
jom. Adik, jom. Kita tengok. Boleh. So, saya tadi order yang combo bertiga ke berdua yang RM80. Saya add on apa nama? Saya add on oyster 8 pieces. So kita boleh makan di